Pesakit kencing manis boleh makan pelbagai jenis buah-buahan, terutamanya buah-buahan dengan indeks glisemik rendah. Tapi perlu menghadkan pengambilan buah yang manis dan tinggi gula seperti kurma dan mangga. Kunci kepada pemakanan buah-buahan untuk pesakit kencing manis adalah mengawal kuantiti dan memilih buah yang tepat untuk mengelakkan kenaikan paras gula dalam darah secara mendadak. Buah-buahan yang disarankan adalah buah-buah beri. Strawberry, blueberry dan raspberry mengandungi antioksidan dan serat yang baik untuk kesihatan. Avocado, buah yang kaya dengan lemak sihat dan serat. Ia boleh membantu mengawal gula dalam darah. Apple dan pear mengandungi serat dan antioksidan yang baik untuk mengawal kolesterol dan juga gula dalam darah. Jambu batu memiliki indeks glisemik yang rendah dan kaya dengan serat dan vitamin C. Buah delima, buah yang tinggi dengan antioksidan yang membantu mengawal paras gula dalam darah. Buah plum, buah yang boleh membantu menguruskan paras gula dalam darah dengan baik. Belimbing, buah belimbing memiliki indeks glisemik yang rendah dan boleh dimakan oleh pesakit kencing manis. Kiwi, lemon dan limau gelang. Buah-buahan ini juga sesuai dimakan oleh pesakit kencing manis kerana ia mengandungi kandungan indeks glisemik yang rendah. Buat pesakit kencing manis, hindari buah yang terlalu manis dan jus buah. Pilih buah segar dan makan ikut sukatan. Dah tahu info ni, nanti bolehlah amalkan. Ingat makan, ingat rasa. Moga bermanfaat.